sebab itulah saya percaya bahawa dengan komitmen suami, persefahaman suami itu, tugas itu akan menjadi lebih mudah. Kerana insya-Allah sepanjang 13 tahun saya berkecimpung dalam dunia politik tanah air, menjadi penyelia pusat aduan raya dan ketua Muslimat Labis, saya melihat apabila ada kerjasama persefahaman yang paling baik antara suami dan isteri itu, tugas-tugas itu akan diimbangi dengan mudah dan insya-Allah anak-anak pun dapat berjaya. Bukan saja di dunia, kita harapkan berbahagia di akhirat. Adakah anak puan sudah memahami tugas puan ataupun baru tahun lagi atau puan menjalankan pada masa ini? Anak-anak saya alhamdulillah sangat memahami kesibukan seorang ibu dan mereka tidak kebergantungan mereka itu tidak terlalu tinggi. Dan sebab itu saya melihat baru-baru ini anak saya mendapat keputusan 5A dalam UPSR, walaupun mungkin kalau orang kata stigma atau persepsi mereka bahawa kalau sibuk ibu anak kebiar. Tapi alhamdulillah anak saya Allah berikan kemudahan untuk belajar, bukan saja sebagai ketua pengawas di sekolah, aktif menjadi johan pidato, bercerita peringkat negeri dan johan bercerita peringkat kebangsaan. Di samping itu juga alhamdulillah tahun ini beliau mendapat 5A dalam UPSR dan akan menerima anugerah pada hari esok di SMK Segamat pukul 3 petang. Kerana di sekolah itu ada 3 sahaja calon yang mendapat daripada 60 lebih, 3 orang sahaja yang mendapat 5A dalam UPSR. Salah satunya anak saya, alhamdulillah. Maknanya pandangan yang mengatakan Alanita tidak berkemampuan untuk menguruskan atau tidak benar. Pada saya tidak benar. Yang penting pokok pangkat adalah terletak pada diri individu itu sendiri. Dan sejarah kepimpinan Islam zaman silam telah menunjukkan bahawa Ratu Balqis ketika zaman Nabi Sulaiman juga adalah seorang wanita. Bagaimana Sayyidatina Aisyah menjadi tempat rujukan kaum lelaki. Bukan kita membelakang kaum lelaki, tetapi kita mengambil juga pandangan mereka. Jadi pada saya tidak timbul soal-soal diskriminasi itu yang digambarkan dalam stigma masyarakat. Menang di kawasan ini, yang suara yang puan bawa dengar di depan. Secara ringkasnya, sekiranya diberi mandat dalam PRKN 05 Dun Tenang ini, saya beriltizam dan berhasrat untuk membawa suara hati rakyat, mewakili bukan saja kaum Melayu tetapi kaum Tionghoa dan kaum India, kerana saya melihat banyak isu yang perlu saya ketengahkan di peringkat kampung-kampung tradisi, bagaimana soal kebajikan, permasalahan ibu tunggal, anak cacat, anak yatim yang tidak mendapat pembelaan. Begitu juga di bandar-bandar. Saya melihat kalau di Bandar Lapis dan di Tenang Station, aktiviti perniagaan kaum Cina, masih ada lagi bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan lama dan masih dalam keadaan tidak ada banyak perubahan yang kondusif untuk memajukan aktiviti perniagaan. Begitu juga bagi kaum India. Bagi kaum India, saya melihat sosioekonomi masyarakat mereka masih ditakut lama walaupun setelah 53 tahun mereka merdeka. Dan bagaimana dengan isu Tiga Felda? Saya melihat banyak lagi yang perlu diketengahkan untuk pembangunan anak-anak muda generasi kedua. Dan saya harap mereka tidak berada dalam zon selesa kerana masih lagi banyak jalan yang perlu mereka lalui untuk masa depan anak cucu mereka. Saya fahamkan strategi puan pergi dari rumah ke rumah. Apa yang puan lakukan untuk pergi dari rumah tu? Ada strategi khas ataupun kita fleksibel lah, kita mendekati rakyat bukan hanya semata-mata pada musim pilihan raya. Selepas ini kita lebih kepada program kebajikan kan? InsyaAllah ya. Terima kasih banyak-banyak.